Bro, tengok kiri kanan, semua bangunan ni bukan datang dari langit tau. Jom tengok siapa paling power buat Malaysia naik. Kelima, UEM Sunrise. Market cap 3.67 bilion ringgit. Diorang bukan bangun subuh je, tapi bangunkan bandar terus. Keempat, LJM. Market cap 8.2 bilion ringgit. Kalau ada highway, ada bangunan, ada port tu mesti kerja diorang. Confirm. Ketiga, Sunway Construction. 6.14 bilion ringgit. Wei, diorang tak main-main dari mall ke universiti, semua Sunway punya kerja. Wow! Kedua, YTL. Market cap 20.6 bilion ringgit. Diorang buat hotel, power plant, rumah, mungkin planet pun dia tengah tender. Pertama, Gamuda Berhad. Market cap 25.95 bilion ringgit. Diorang buat MRT, tunnel, bridge. Pendek kata, kalau boleh korek, dia korek. So bos, kalau plan buat rumah impian, at least tahu siapa otai belakang tabir. Diorang bina negara, kita bina TikTok. Heart Business Consultancy. Kita kira bukan korek.